Kenapa zakat emas dikatakan membersihkan harta kita? Secara asasnya, zakat ni salah satu rukun Islam. Bila anda simpan emas, sama ada barang kemas, gold bar, dinar atau dalam akaun gap, cukup je haul dan nisab, anda wajib bayar zakat 2.5% setahun. Tapi, zakat ni bukan sekadar bayar sebab wajib. Sebenarnya, zakat ni bersihkan harta kita dari hak orang lain. Dalam kekayaan yang anda ada, sebahagiannya bukan milik anda sepenuhnya. Ada hak untuk orang fakir, miskin dan asnaf. Bila anda keluarkan zakat, harta yang tinggal tu jadi bersih, bebas dari sifat tamak dan pasti lebih berkat. Dari sudut ekonomi pula, zakat ni bantu agihkan kekayaan dengan lebih adil. Yang susah dapat bantuan, yang senang hatinya lebih tenang. Jadi, bila anda bayar zakat emas, bukan je ikut syariah, tapi anda sedang pastikan simpanan anda itu diberkati. Orang tua kata, harta yang dizakatkan lebih subur dan lebih selamat. Tenang jiwa, tenang harta. Kalau nak tahu lebih banyak tentang emas dan kewangan, boleh follow saya dan jom sama-sama jadi penyimpan emas yang bijak dan diberkati.